kena berfikir, contoh kita bagi ayat, lepas tu kena buat ayat dulu, kena bagi perkataan, lepas tu kena buat ayat. Kita dapat bersatu untuk menjayakan projek tu. And then kita dapat tahu macam mana untuk seorang berfikir. Kalau yang kita tak tahu kan? Ya, sekian, terima kasih. Bekerjasama dengan ahli pemerintah, ahli pemerintah. Saya pula dapat yang bertajuk Kisah Abu Bakar. Ini cerita tentang Pionata Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang berdoa dan ikhlas serta lincah bermotosikal. Namun begitu, Abu Bakar ialah seorang yang cuak. Buktinya, umur asal pembantu ketua kumpulan 2. Nama kumpulan kami Elision. Pada hari ini saya akan